Assalamualaikum, saya Ana Aziz. Dalam e-commerce industri ni, orang kenal saya sebagai Cikgu Ana lah. Okey, 8 tahun pengalaman dalam digital marketing. Okey, saya punya background study pun dalam Bachelor in Marketing, and saya bekerja dengan satu company yang jual barang secara online. Company ni saya growkan daripada scratch sampailah hit 5 million sales per month, and after that saya keluar sebagai satu marketing agency dan saya mula bina branding di TikTok Shop lah, di TikTok. Okey, saya mula bina branding di TikTok dan orang kenal saya sebagai Cikgu Ana. Saya share pelbagai teknik, tips pemasaran melalui video sahaja, dan branding saya mula naik melalui video. Ramai orang cari saya untuk dapatkan servis, macam mana cara untuk berniaga secara online, dan sudah saya rasa dah lebih ribuan student yang saya ajar dan dapat capai results yang sangat-sangat bagus, di mana online platform ni dah berjaya mengubah hidup ramai orang. Daripada susah jadi senang. Even saya punya team, saya punya staff sendiri pun banyak yang dah melalui fasa-fasa yang lebih baik. Daripada kereta kecil kepada kereta besar, daripada rumah kecil kepada rumah besar, semuanya disebabkan oleh perniagaan secara online. Okey, di samping juga ada marketing agency, saya juga ada produk saya sendiri. Okey, saya berjaya buat 1.8 juta sales dalam masa 8 bulan sahaja di TikTok Shop. Okey, di mana sebenarnya nak berniaga dengan cara yang betul dan berjaya ni bukanlah satu benda yang orang kata susah, tapi sebenarnya memerlukan ilmu dan juga konsistensi. Konsistensi ni lah perkara yang ramai orang tak boleh nak buat, tak boleh nak konsisten lah dekat dalam online platform ni. So you all yang tengok video ni, yang mana belum bermula berniaga secara online, boleh start dengan affiliates ataupun secara kecil-kecilan, dan be konsisten dan tengoklah hasilnya macam mana. So akhir kata, perniagaan anda bermula di SSM. Bye.